4 orang penghuluwati di dalam syurga nanti. Semua yang masuk syurga, 4 orang ni ketua. Ranking 1, Maryam bintu Imran. Maryam, bunda Nabi Isa. Ranking nombor 1, wanita syurga. Presiden wanita syurga namanya Maryam. Nombor 2, ini ikut ranking ni, Khadijah binti Khuwailid. Tuan-tuan dapat anak semua pun nama Khadijah tak? Sampai mati dia tak pun nama Khadijah. Nama kampung Ustaz. Dia ni nama kampung. Ni nama VVIP syurga. Orang bodoh dia tolak nama ni. VIP kata Rabi. Kau saya kenal siapa ke saya kata siapa kan? Wanita ketiga dalam syurga yang paling tinggi kedudukannya namanya Fatimah binti Muhammad. Nak nama anak Fatimah? Dia kata. Wanita keempat tidak ada yang kelima. Nabi namakan 4 orang saja. Yang keempat namanya Asia, bukan Aisyah. Aisyah isteri Rasulullah, tidak disenaraikan. Walaupun banyak pujian Nabi kepada Aisyah, tetapi ranking keempat namanya Asia. Tuan-tuan tahu siapa dia Asia? Isteri Sak Firaun. Bukan dayang lah, isteri. Tapi ahli syurga. Bukan ahli syurga biasa, antara presiden wanita syurga. La ilaha illallah. Kisah Asia menutup semua mulut muslimah umat Nabi Muhammad yang diuji dengan suami-suami yang tak elok perangainya.